Sekeluarga berdepan detik cemas apabila kenderaan dinaiki terbabas lalu, terhumban ke dalam lubang pembentung di Jalan Buli Simpson, jam 4.3 petang, pada 22 Disember 2025. Mangsa kemudiannya dibantu orang ramai keluar daripada kenderaan terbabit. Kelihatan mangsa turut cedera termasuk kanak-kanak akibat kejadian berkenaan. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner George bin Abd Al-KMIN berkata kenderaan itu dipandu lelaki 24 tahun. Hasil siasatan mendapati sebaik tiba di lokasi, pemanduan hilang kawalan lalu terlanggar. Penghadang konkrit sebelum terjatuh ke dalam lubang pembentung. Pemandu dan penumpang mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Peraturan 10/166559. Dia boleh keluar tak? Tokong. Ya, tokong. Adel.